Pernah dengar kawan kita cakap, gaji aku kecil, gaji aku sikit, tak boleh nak simpan, tak boleh nak simpan, tak boleh nak invest langsung. Padahal nak invest 100 sebulan pun dah boleh, tapi dia rasa tak boleh lah sebab gaji dia kecil. Tapi kawan yang sama ni, after 5 years, lepas 5 tahun ke 6 tahun ke, kita jumpa balik, gaji dia dah bertambah. Contoh dulu 5 tahun sebelum kita jumpa, gaji dia mungkin 3,000. Bila kita jumpa semula, gaji dia dah 5 ke 6,000. Tapi bila kita tanya, bro okey tak? Sekarang gaji dah besar, rasa dah senang. Dia akan cakap, tak okey lah, mahal lah sekarang barang-barang semua kan. So sama je bro, gaji lebih kurang je walaupun naik kan. Perasan tak? Sebenarnya yang membezakan adalah cara kita handle kita punya kewangan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakannya orang ikut kajian di Malaysia, cara kita handle kewangan kita, biasanya kalau orang tu waktu dia gaji kecil, gaji rendah, dia tak boleh nak menyimpan, tak boleh nak allocate untuk saving dia, untuk investment dia. Bila dia dapat gaji yang lebih besar in the future, dia tetap susah nak invest, tetap susah nak menyimpan sebab dia dah biasa. Kenapa tahu? Sebab salah satu yang paling besar, dia punya tekak dia makin besar, makin tinggi, makin high taste. Mungkin sebelum ni makan dekat mamak, contoh makan luar dekat mamak. Tapi bila gaji naik, aku kena tukar, aku tak boleh makan kat mamak, aku kena makan kat tempat-tempat viral. Ataupun sebelum ni masak kat rumah, bila dah gaji naik, tak boleh masak kat rumah, kena makan kat luar pula. Ataupun biasa beli barang-barang biasa, barang brand-brand biasa lah. Tiba-tiba bila dah meningkat, bila gaji dah naik, dah tukar pula, kena beli barang branded. Biasa pakai jam Casio je, tiba-tiba gaji dah naik, pakai Rolex, kata-kata tangan nak beli benda-benda yang ni. Bukan tak boleh. Kalau kita allocate untuk beli benda tu setiap bulan sikit-sikit, dan beli, tak ada masalah. Tapi kalau kita tukar lifestyle kita, parah jadi dia. Sampai bila-bila kita akan menanggung beban yang sama, malah sometimes lebih susah lagi. Sebab tu ada istilah kita panggil lifestyle inflation. Inflasi tapi disebabkan gaya hidup. Bukan inflasi yang ekonomi ni memang akan naik 3 hingga 4% setahun. Tapi inflasi yang kita cipta sendiri tanpa kita sedar. Jadinya kita kena prepare diri kita daripada sekarang, daripada duit sekarang ni. Tak ada kisahlah berapa gaji kita sekarang, kita kena kawal. Kita memang kena allocate no matter what untuk kita simpan dan untuk kita invest, so that bila kita dapat naikkan income kita, pendapatan kita kepada yang lebih tinggi, kita boleh tetap naikkan lagi kita punya saving dan investment. So tak ada beza pun sebenarnya orang tu kaya ke miskin, ataupun tak cukup banyak duit dia. Tapi kalau dia ada habit tu, InsyaAllah akan lebih senang. Okay.